صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. اللهم نجنا من القوم الظالمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه وبركاته آمين يا رب العالمين. قال المصنف dan yang kedua, tulis dalam buku tulis. So, payah nak cari dalam kitab. So, lupa pula hafal. 6 kuliah ini hafal. Dia kata kemarin wajib memelihara, orang Islam tu wajib memelihara 6 kuliah, iaitu muru'ah itu. Yang pertama, agama. Yang pertamanya ad-din, iaitu agama. Kalau saya suruh tulis tu, tulislah. Saya pun nak sampai. Nanti bila kita tanya, tak tahu pula tu nak cerita mana. Kan? Tulis pun tak boleh, nak ingat tambah tak boleh kan. Dan yang kedua, diri seorang, dan memeliharakan dia itu dengan dipeliharakan daripada yang membinasakan dia atau yang mudaratkan dia. Maka tiada harus kita bunuh akan dia dengan tiada sebenar. Dan jikalau diri kita sekalipun, dan tiada harus kita kerang akan anggotanya dengan tiada sebenar dan sebab. Inilah dituntut qisas, yakni pembalasan pada dirinya dan pada anggotanya. Nak tulis pendeknya, memelihara diri dan sekalian muslimin dari perkara yang membinasakan. Wala tarkanu ila tahlukah, jangan cenderung kamu kepada kebinasaan. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar, jangan cenderung dirimu itu, jangan cenderung kepada kezaliman, maka kamu akan disentuh oleh api neraka. Yang kedua ni boleh memelihara diri dan sekalian muslimin dari segala yang membinasakan. Jangan isap dada dengan jual dada, membinasakan. Dan ketiga, harta. Dia tulis harta, maknanya harta itu hak. Dan iaitu tiap-tiap barang yang halal milik akan dia pada syarak. Dan jikalau sedikit sekalipun, dan memeliharakan dia
Dengan ketiadaan memperbuat dengan dia akan barang yang tiada mengizin oleh syarak. Padanya, ini pada harta itu, maka tiada harus kita curi dan merampas akan harta orang. Dan kalau inilah dituntut keras tangan orang yang mencuri dan keras tangan dan kaki bagi orang yang penyamun di jalan. Penyamun, perakut, pencopet. Baik, nombor 2 ni, 3 tulis apa? Memelihara harta dari terkena yang haram atau mengeluarkan harta yang halal kepada perkara yang haram. Memelihara harta dari terkena yang haram dan memelihara harta dari mengeluarkannya kepada perkara yang haram. Dan duit kepada dana mulamat dia memelihara harta dari terkena yang haram. Maknanya jangan cari harta melalui jalan-jalan haram. Apa jalan haram? Mencuri, rasuah, riba, menipu, jual barang curi, beli barang curi, beli kereta lelong. Beli kereta lelong tu tak boleh, sebab dia rampas cara tak halal, kita pergi beli pula. Maknanya kita memiliki yang haram. Beli rumah lelong tak boleh, sebab dia rampas cara haram, kita pergi beli pula. Kita mengharamkan diri kita. Kita menjadikan perkara haram jadi milik kita. Tanah lelong, kereta lelong, motor lelong, kereta lelong, jangan beli. Ada orang kata dia halal, dia menyalahi undang-undang. Undang-undang bukan undang Islam. Undang bukan undang Islam. Undang Islam tak buat macam undang yang duk ada ni. Jadi dia rampas tu tak sah pada syarak. Jadi belilah barang lelong, jadilah kita memiliki yang haram. Itu kata memelihara harta dari terkena yang haram. Termasuklah makan haram, ya. Makan haram, apalagi memiliki harta dengan jalan yang haram. Menjual agama dengan harga yang murah, menukar hukum agama, yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak, yang haram dikatakan halal, yang halal dikatakan haram. Halalkan yang haram, haramkan yang halal, hukumnya syirik. Itu lebih berat daripada makan balik bayar. Itu lebih berat daripada makan rasuah. Itu lebih berat daripada makan riba. Makan rasuah, dosa. Makan riba, dosa. Makan hasil daripada jual agama, itu syirik. Wal'iyadzubillah. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Dia sanggup jual agama dengan harga yang murah, samanan qalilan, untuk perut. Tak kata mana upahnya, tapi dah kemaruk dunia. Ngaji umat, ngaji agama tinggi. Tengok negeri takut, tapi pun tak beli agama. Sebab
nak makan upah yang tidak seberapa. Itu banyak di akhir zaman. Ngaji agama, tu tak beli agama. Ngaji agama, jual agama. Ngaji agama, pasal nak harta tadi, nak pangkat besar tadi ni, jawatan tinggi. Yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal. Buat fatwa. ASB halal. Bunga peng halal. Baik. Banyak lagi lah. Ya. Benda bukan Islam, kata Islam. Itu dia. Saya nak pangkat. Saya jawatan. Jadilah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Yang batil dikatakan hak, yang hak dikatakan batil. Itu kata memelihara memelihara harta dari terkena yang haram, dan memelihara harta dari terbuang kepada yang haram. Nombor dua tadi apa? Memelihara harta dari terkena yang haram, dan memelihara harta dari terbuang ataupun terpakai kepada yang haram. Nanti esok di akhirat kita akan dihitung harta main mana, buang ke mana. Bagi halal, masuk cara halal, keluar cara haram. Kalau masuk pun cara haram, buat yang halal pun jadi haram. Duit riba disedekah, duit rasuah buat penui ke masjid, duit lakon filem buat tahlil buat ke masjid. Malumat Pak Imam pun tak ngaji agama. Nama ada imam. Ada satu masjid kat Shah Alam. Saya mengajar masjidnya tu 3 kali. Sekali ya, tapi ya. Satu pengarah filem, dia bagi ilmu buat korban kat masjid. Pak Imam pun terima. Pak Imam tak cerdik. Kau ngaji tenang. Jadi Pak Imam ni, orang dia panggil ustaz mengajar dia balik. Makmum lagi alim pada dia. Makmum tak makan, Pak Imam makan. Berapa ekor dia sekar, dia bagi 6 ekor. Habis dosa je. Duit haram ganda dosa. Itu namanya menyemarakkan dosa. Menyemarakkan dosa. Lebih menyemak, lebih lagi lagi luas dosa dia tu jadi. Itu kata menyemarakkan dosa. Dapat cara haram, pergi buat penuri kat masjid, itu namanya menyemarakkan dosa, menyebarkan dosa, memperluas dosa. Tu kalau mati lagu mana, bagi orang makan haram. Allah, ya. Yang Pak Imam dah tahu. Tak ngaji, ustaz mari ngajar masjid, dicabut. Itu lagak macam wali. Ada satu masjid kat Shah Alam. Kamu cerita masjid mana? Lagi bertengkar. Ni orang masjid tu cerita ni. Lama lah. Awal tahun 2000. Betul saya pun bangkang lah. Tak boleh. Dah tu dia gam dia. Padan tu. Gam lah. Baik, itu nombor 3. Nombor 4, nasab. Yang ni memelihara keturunan. Nasab maknanya keturunan. Baca nasab bukan nisab.
Nisab lain. Kalau nisab itu jumlah. Contohnya zakat, cukup haul dan nisab, cukup masa dan jumlah yang dikenakan zakat. Nisab kecukupan harta yang wajib zakat, itu kena nisab. Nasab itu keturunan. Dan keempat, nasab ini wajib memelihara keturunan. Nasab maknanya keturunan. Dan murad dengan nasab, yakni dikehendaki dengan nasab itu pertempatan yang antara bapa dan anaknya. Ini perkaitan anak dengan bapa, bapa dengan anak, dan memeliharakan dia dengan tertahan daripada zina. Dan kerana memeliharakan dia itulah dituntut rejam akan zani muhsin, yakni penzina yang sudah berkahwin, dan diderakan zani muhsan, pun boleh baca, penzina yang sudah berkahwin, dan diderakan dengan 100 pukul akan yang bukan muhsan atau muhsin. Yani zani ghairi muhsin, ghairi muhsan. Laki-laki dan juga perempuan. Di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin, dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin ada cerita satu ketika seorang sahabat Nabi ini namanya Ibnu Umar. Ibnu Umar ni dia ada kebun kat tepi hutan. Satu hari dia pergi kebun dia, dia tengok banyaknya monyet, banyak kau, banyak buruk, dalam hutan, dalam kebun dia tu, tepi hutan, cerita tepi hutan, buruk ada, kera ada, monyet ada, lotung ada. Ketika dia perhati dekat 2 ekor monyet, baik sungguh monyet, 2 ekor. Baik sungguh. Seekor monyet tengah tidur macam ni. Tangan. Mari seekor monyet tidur sebelah dia. Dia peluk dia. Dia pun fikir hak tidur terlentang tu jantan, hak mai duduk sebelah tidur tutup betina, laki bini lah tu. Oh dia ada kahwin tu, anak baik. Laki bini. Duduk besar. Mari seekor jantan. Jantan. Duduk balik pokok, kami hati tu. Cakap Melayunya, "Hi darling, come here." Cakap Melayu lah. Jadi Omar dah faham, dah betul lah kot. Dia panggil "Hi darling, come here" lah kot. Ya Habibi, ta'al. Jadi buruk Tina tadi tak tidur. Dia tengok lelaki dia tidur. Dia ambil tangan dia tak. Confirm dah tidur. Dia pun bangun. Dia bangun pergi kat jantan yang panggil dia tadi. Belakang pokok tadi buat projek. Belakang pokok dia buat projek. Ya, cakap tu lah. Kita banyak-banyak. Ibnu Umar tengok keling kepala. Hai buruk pun juga. Dia pun balik. Dia buat kerja dia habis, dia balik. Esok dia datang lagi. Siapa tadi? Ibnu Umar. Dia datang lagi esok.
Dia datang, dia tengok-tengok 2 ekor monyet banyak dia kumpul keliling satu benda. Dia tengok benda, dia tengok 2 ekor monyet ditanam dalam tanah dekat dada, ditanam dalam dada, dalam tanah dekat dada, 2 ekor keliling tu. Monyet-monyet buruk banyak faham? Apa nanti ke faham? Terus lawan kita faham. Tu yang saya banyak kali. Bukan saya tanya lah, saya tahu lah apa susah nak faham. Sebab tak faham. Cerita monyet faham lah kan. Kalau monyet pun tak faham, biar pada belakang belajar jadi monyet. Adalah 2 ekor buruk tadi. Dia apa tadi? Ditanam dalam tanah bawah badan, kat dada, kepala dada. 2 ekor. Nama pun tengok. Buruk mana ni? Ni kalau tak silap yang semalam ni. Saya tu hak jantan hak kami ni. Saya kata betina hak yang curang dengan lelaki tu. Lepas tu Ibn Umar tengok. Tu tak lama keluarlah satu buruk padang sorok. Dia berceramah dalam bahasa buruk. Siapa kan dia tengok monyet belakang dia faham kot. Dia tak tengok. Dia berceramah. Lepas dia berceramah, buruk-buruk dia bakal ambil batu, lontar dekat 2 ekor monyet ni. Rejam. Dia lontar, dia rejam sampai mati. Lepas tu Ibn Umar pun terfikir, buruk dalam hutan pun laksanakan hukum hudud. Tu kata binatang-binatang ni beriman. Itu cerita Ibn Umar. Dia sahabat Nabi, takkan dia bohong. Sahabat Nabi tak bohong kalau macam kita. Kita bukan mulut bohong. Kita kata ada orang bukan mulut bohong. Kita pun bukan mulut bohong. Siapa yang tak nak bohong? Bukan dengar. Dulu tu orang dia punya bohong sampai susah habis belajar lagi. Kena buat apa? Kena buat pengawan keselamatan. Dia bohong je laku tu. Jadi semua kena bohong. Sebab tu ya. Jadi kata Ibn Umar, buruk pun buruk pun laksanakan hukum hudud. Jadi saya ngaji kitab tu untuk pun saya kata, kalau manusia ni tak mau laksanakan hukum hudud, dia lebih teruk pada buruk. Nah, itulah cerita dia. Siapa manusia Islam tak nak pada hukum hudud, dia lebih teruk pada buruk. Sebab buruk pun laksanakan hukum hudud. Sedangkan buruk bukan taklif syarak. Ini cerita Sayyidina Umar, Sayyidina Ibnu Umar, seorang sahabat Nabi. Disebut dalam kitab Huriyatul Mustarsyidin. Boleh buka kitab Arab. Bukan Huriyatul Mustarsyidin tadi pun. Itu nipi lah, betul dah. Ini Arab. Kita pekah. Kita pekah. Bukan kitab sejarah, bukan kitab palipul, bukan kitab palipul arah, bukan. Itu kitab pekah. Cerita lagi kitab. Baik. Biar tu. Dan yang kelima, akal. Yang ini wajib memelihara akal agar tidak binasa. Dan memeliharakan dia dengan dipeliharakan daripada yang menghilangkan dia atau mencederakan dia.
Maka tiada harus kita makan atau minum akan sesuatu yang menghilangkan akal. Makan dadah, minum arak. Dan kerana inilah dituntut had akan orang yang meminum arak. Berapa had orang minum arak? Kalau mabuk 80 rotan, tak mabuk 40 rotan. Minum sampai mabuk 80 rotan. Kalau tak mabuk 40 rotan. Ada satu hukum tu, minum arak sampai mabuk kena buat kerja amal 3 hari. Jadi apa? Sambil buat kerja dia minum. Orang tak heran. Jadi nak otak macam mana? Kena buat macam buruk dia tu. Macam mana? Kena buat public clinic. Kena tunjuk depan orang. Kena buat di tempat lapang biar orang semua tengok. Supaya orang tengok insaf. Supaya orang tengok takut nak buat. Ini pisbat dalam tempat yang tertutup. Mana orang tahu? Hanya orang putih heran lah. Sebab syurga tu. Pas bagus nyanyi tu. Sebab yang lu ada hari ini, sebab kat punggung, dia tak akan memberi pengajaran dan keinsafan kepada orang. Sebab apa? Sebab itu bukan dari Tuhan. Itu dari kepala otak manusia. Sebab mesti di belakang. Dan alat penyebat mestilah rotan. Bukan ekor pari yang mengeluarkan kulit. Itu bukan dari Islam. Itu hukuman hukuman dari undang-undang kafir. Yang kerja menyebab dia pun berdosa. Yang menghukumkan sepatan dia pun berdosa. Sebab bersekongkol dengan hukum yang bukan syar'i. Hukum syarak sebab hendaklah di belakang dengan rotan. Apa pasal? Dengan rotan. Orang yang berzina, contohnya, kalau dia tu belum kahwin, darah Y masih lagi kuat. Jadi apabila dia berzina, kuman-kuman tu akan duduk di belakang, buat belakang, ulang belakang. Maka apabila di rotan, mudah-mudahan kuman tu akan mati. Sebab tu hikmah dia kena rotan di belakang. Dan rotan di seluruh belakang, bukan tempat dia. Supaya kuman-kuman tu mati. Dan dia boleh menyambung hidup. Mudah-mudahan kalau tak mati lah. Itu juga orang minum arak. Arak ni dia kuman. Maka dia suruh sebab 80 rotan kalau mabuk untuk mematikan kuman. Hikmah dia tu, mematikan hikmah dia. Hikmah dia bagi mematikan kuman. Tu hikmah dia suruh. Sebab orang mabuk, minum arak mabuk. Sadadah mabuk, minum rotan. Kalau yang dah kahwin, zina kena rejam. Pasal apa? Pasal orang dah kahwin ni, darah Y dia dah lemah. Dan mudah dihinggapi penyakit yang boleh bawa penyakit yang membawa mati. Zaman Nabi Musa ni 70,000 orang mati sebab zina. Jadi hikmah dia rejam sampai mati sebab kuman yang masuk dalam orang zina yang dah mati, yang dah kahwin. Kuman tu boleh membawa mati. Maka lebih baik dia mati sebelum dia sepak apa kali pula. Itulah hikmah dia. Kejam bagi orang yang zina yang dah kahwin. Dan 100 kali rotan bagi orang zina yang belum kahwin. Faham? Ganggu lah. Ceritanya tak tahu. Itu lah.
Baik, habis di situ. Maka tidak harus kita makan atau minum akan sesuatu yang menghilangkan akal. Dan kerana inilah dituntut had akan orang minum arak, dan wajib qisas atau diat akan orang yang menghilangkan akal orang dengan jinayah, dengan hukum jinayah. Kita dah baca dah hukum jinayah dalam kitab Matla'ul Badri. Baik, habis. Jadi yang kelima ni memelihara akal daripada binasa, seperti minum arak, dadah dan sebagainya. Bukan minum arak, dadah dia, apa juga yang boleh membinasakan akal. Membinasakan akal. Tanya, termasuklah belajar ilmu-ilmu yang boleh menyesatkan. Belajar apa juga ilmu yang boleh menyesatkan, kerana dia merosakkan akal, merosakkan pemikiran. Dan keenam, kemaluan. Jadi memelihara kemaluan. Dan iaitu tempat kepujian dan kecelaan daripada manusia, dan memeliharakan dia dengan tertegah daripada umpama tuduh. Kemaluan di sini dengan makna aib, memelihara aib diri. Keaiban diri kita atau keaiban orang lain. Jangan mentohmah seseorang Islam. Jangan duk bawa cerita ni, dia kata idza jaa fasikun binaba'in fatabayyan. Apabila datang khabaran dari orang yang fasik, jangan terus terima, fatabayyan, maka hendaklah kau selidik terlebih dahulu. Ini yang saya sebut baru ni. Ya. Siapa ingat? Siapa ingat? Dekat ingat? Saya ingat dah, betul kata pukul 3 ahli lepas. Kalau kita dengar orang duk cerita, orang tu giam-giam makan rasuah lah apa, jangan terus kita terima, kita bawa cerita pula ke orang lain. Kita tengok lah. Tak tengok, habis tu tengok orang cerita kat kedai kopi, tengok dalam Google, tengok dalam surat khabar. Betul ke? Surat khabar lah cerita. Surat khabar tu betul ke? Surat khabar apa? Berita hairan. Nama pun berita hairan. Nama apa? Putusan Merapu. Hari ni mahkamah pun, kita bukan nak hina mahkamah, tapi boleh tengok dalam mahkamah hari ni boleh gugur kesalahan orang yang terang-terang buat salah. Curi susu sting pasal miskin nak bagi kat anak susu ni 6 bulan je tu. Susu sting pun naik RM30, RM50 kita kata. RM50 6 bulan penjara. Anak di rumah tak makan, tak minum. Curi lembu susu 200 juta. Apa tuduhan pun tak tahu. Lepas begitu saja. Mana banyak? Adakah satu tin susu tu harga RM1 juta? Itu dia kata hari ni. Undang pun ni orang dah tak percaya lah. Mahkamah pun orang tak percaya lah hari ni. Yang salah, betul-betul salah, dibebas lepaskan. Yang salah sikit dia pun
Kalau hakim tu cerdik, boleh kerana kamu ni kali pertama mencuri, ya, maka kamu diberi warning. Sekali lagi kamu masuk penjara. Maka saya akan refer kamu pada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk tolong kamu beli susu mesti. Susu tadi pulangkan balik ke pasar raya. Tak boleh kah hakim buat lagu tu? Oh, tak boleh. Pasal apa? Pasal tu orang marhain, orang awam, orang biasa-biasa. Apa saya ni, orang biasa, orang kampung, susah nak cari duit begini. Kena. Yang duit masuk juta-juta sebulan dah lah kaya. Kaya raya apa tu? Sapu lagi dia orang. Dia rakyat juta-juta. Tak kenapa. Sebab tu hari ni Mahkamah punya putusan kan, surat khabar kan, dan kita dengar jangan tulis jaya. Itu termasuk idza jaa fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ini kata kuliah yang ke-6 ni, jaga keaiban. Kita dengar cerita Pak Imam tu undang-undang tu, kita diam sudah, kita balik dengar dengar. Ustaz tu kena tuntang-tuntang, diamlah, kita balik dengar dengar. Baru ni kita baca dalam kitab Penawar Bagi Hati. Siapa dah khatam? Kat tengah khatam. Aku baca. Satu ketika sahabat Nabi mintanya Nabi, banyak tak aku surat Allah? Ini kata dah khatam. Sahabat Nabi ni mintanya Nabi. Dia kata apa? Ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan tuhmah? Tuhmah ni apa? Nabi kata, kamu bertanya kepada seseorang tentang keburukan seseorang untuk engkau ketahui akan keburukannya. Kita tanya ya, betul ke dia tu curi? Kita tanya, itu pun tuhmah. Habis tanya apa? Apa bedanya? Kenapa itu hal-hal orang tu juga ambil kan? Ini saya terus translate lah. Yang kita duk tanya orang, Tuhan tutup aib kita, tak beritahu orang pun, Alhamdulillah dah. Kita pun bergambar sangat kalau Tuhan buka aib kita, lagi tak cukup tanah. Menyerok kata-kata, semua orang tahu lagi, lagi. Sampai ke dalam laut Mediterranean lagi kita. Jadi jangan lu tanya-tanya lah. Dengar cerita budak tu ni lah. Hang tanya apa siapa? Untuk apa? Adakah hang seorang lawyer, seorang hakim, seorang polis yang menjalankan undang-undang Islam, atau hang seorang pentadbir nak siasat budak mana yang curi, budak mana yang beli goreng, budak mana yang buat tu buat ni? Pasal apa? Pasal dia seorang pentadbir, itu lain. Pasal pada Nabi tahu budak ni lemah sangat. Nak buat lagu mana? Bertanya pasal nak mengubah keadaan yang tak baik kepada yang baik. Ada helah dia, ada ilat dia. Apa? Ni dah bukan ada apa. Saja nak tahu, nak tahu, nak syok dulu. Syok nak tahu orang. Tu Nabi kata fitnah. Kau pergi bertanya keburukan seseorang, ketika dia tu buruk, gini. Tanya ya, pun dah tuhmah. Belum lagi bawa cerita. Dibawa cerita mata-mata, itu Nabi kata, buhtan. Bukan bujan, buhtan. Bukan buang budan. Bahawa ta'alif nun, buhtan. Membawa berita palsu. Dia semua dosa besar. Buka kitab Penawar Bagi Hati, kita tema boleh buka surat apa, bab apa. Tanya kata apa? Kata buat soalan sabar pun tak tahu pun dah. Tawakal. Reda. Beda je juga. Kita mengaji biar. Ni hak mengaji dia dah ni. Baik. Jadi jangan menuduh-nuduh.
Maka tidak harus kita tuduh orang dengan zina, dan tidak harus kita maki akan dia. Jadi mencaci maki akan dia. Maki maknanya mencaci maki akan dia. Dan kerana inilah dituntut had bagi orang yang menuduh zina. Berapa? 80 orang. Akan orang yang terpelihara daripada zina. Jadi menuduh ni menuduh ni ada 3 basis. Yang pertama, tuduh yang terang-terang menuduh. Iaitu tuduh tanpa bukti. Maka tuduhan itu dibawa ke mahkamah. Maka itu kena had 80 orang. Jadi nak menuduh, ya, kena ada saksi 4 orang. Silam, bantal, ubat gigi, itu tak jadi bukti. Itu bahan bukti. Itu bukan saksi. Faham? Silam, bantal, air apa atas kaki dah, itu bahan bukti. Itu bukan saksi. Saksi mestilah orang yang hidup. Dia tak boleh buat saksi. Itu bahan bukti je. Bahan bukti ni tak boleh pakai. Kadang-kadang orang mereka cerita je. Tak ada semua tu, dia kena hak azab. Tuduhan menuduh, hak tuduh. Itu satu. Terang-terang dia menuduh. Yang kedua, mengesyaki. Mengesyaki, dia belum tuduh, dia mengesyaki. Dan dia tak bawa kes di mahkamah, dia cuma syak. Itu tak nama tuduh. Maka mengesyaki yang tak dia bawa ke mahkamah itu tak dikenakan had. Dia cuma syak. Dan yang ketiga, dia menuduh dan ada bukti. Yang tu dia dipakaikan tuduhannya. Sebab dia ada tuduh dan ada saksi. Bukti dah kok, dia nak ada saksi. Tuduhan serta saksi. Berapa orang? 4 orang lelaki yang normal kepala otak dia. Dia tak normal tak boleh. Yang dibayar tak boleh. Yang normal, yang adil. 4 lelaki yang adil. Bukan bagi keadilan, yang adil. Maka saksi ni banyak jenis. Saksi tuduh, saksi kahwin, saksi jual beli barang, saksi hutang. Itu kita baca kan kita mentelah batinnya. Ada berapa jenis saksi? Banyak. Saya tak nak masuk dan beri sampai kau pasal apa, kompong benar kau. Dia pun ada yang bagus pun tak ada lagi. Ada apa jenis saksi? Saksi ada apa jenis? Siapa tahu kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu lah dia. Dan ditazirkan yang lainnya, yakni orang yang tiada terpelihara daripada zina. Ditazirkan apa ya? Takzir maksud dia takzir? Denda. Ditazirkan yakni yang lain, yang mana lain daripada berzina. Baik, habis. Zina kena rotan. Tuduh zina kena rotan. Lain pada itu kena takzir. Minum arak pun kena.
Nautan. Baik, habis dekat tu. Baik, kita berhenti itu, kemudian katanya, ada berapa tu lihat? Betul berapa? Agak esok saya tanya ni. Menang tu dia apa? Lihat menang. Memelihara keaiban diri dan keaiban orang Islam yang lain. Maknanya jangan menuduh dengan tuduhan tanpa saksi. Jangan bawa cerita, jangan jadi buhtan, jangan jadi bentuk mau. Itu maksud dia. Kerana kita buruk orang sekampung. Kerana kita, mulut kita buruk satu imam tu sekampung. Kerana kita, mulut kita buruk perempuan tu satu dunia. Tak pernah nak mulut kita ada keduduk. Wajib minta maaf dengan dia dan wajib bertaubat. Jadi jangan kita mereka-reka cerita tentang buruk orang. Walaupun kita dengar daripada surat khabar, Google, orang yang boleh dipercayai sekalipun, kalau itu bukan urusan kita untuk menyelesaikan masalah yang dilakukan. Jadi kita ni orang awam, tentang buruk orang, kita jangan ambil peduli pasal itu. Melainkan untuk mencegah kemungkaran. Untuk mencegah kemungkaran wajib. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi. Itu tak apa. Tapi kalau untuk sonok-sonok jangan. Saja ambil tahu jangan. Dosa-dosa. Ya, jadi kalau orang tanya adakah tak boleh langsung ambil tahu yang buruk orang, boleh. Dengan syarat apa? Untuk mencegah kemungkaran. Ada dalil? Ada. Mana dalil? Firman Allah, "Wa takum minkum ummatun yad'una ila khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada di kalangan kamu satu golongan yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan mereka lah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Firman Allah. Dan hadis Nabi. Apa hadis Nabi saya baca tadi? Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi. Wa in lam yastati' fa bil lisan. Wa in lam yastati' fa bil qalbi, ala wa huwa adhaful iman. Atau kama qala Nabi. Orang siapa melihat kemungkaran adalah yang mencegah dengan tangannya. Kalau dia tak boleh nak cegah dengan tangan, hendaklah dengan lidahnya. Tak boleh dengan lidah, hendaklah dia benci dalam hati. Tak boleh reda. Orang buat konsert rock, kita kena cegah dengan tangan kalau kita pemimpin. Kalau kita bukan pemimpin, tapi kita boleh cakap, maka wajib dicegah dengan lidah, suara. Dengan voice mic kita, suara kita bersuara. Tak boleh juga nak suara, hendaklah benci dalam hati, tak boleh reda. Kita reda, ar-radu bil maksiati maksiatun. Reda pada maksiat tu kita membuat maksiat sekali. Nak pula kita sokong, hiduplah. Dia tak apa, kita dengar dia penyanyi pakai tudung, barak, wali. Dulu ada satu orang ustazah, dia punya fatwa, penyanyi ni warak, pasal dia menyanyi pakai tudung. Satu menteri agama ni, itulah dia, dilantik orang yang bukan ahli di bidangnya, benda haram dia kata warak. Kita ada lah pengelang tu dia nama dia, pengelang tu dia. Tahu bukan nak buruk, dengan sebab saja nak buruk dah. Dia nak bagi contoh. Nak bagi contoh apa? Benda buruk hanya kata baik, tak boleh. Benda buruk kena kata buruk, benda baik kena kata baik.
Benda buruk dia kata baik, maknanya apa? Menghalalkan yang haram. Benda tu fasiqah, dia kata taat, dia kata warak. Masya Allah. Itu benda dia. Itulah dia. Tamak nak jawatan, tamak nak jadi menteri, sampai menjual agama yang haram dia katakan halal. Itulah dia. Wa'iyyazubillah. Baik, kita berhenti. Kemudian katanya, dan barang siapa engkar akan suatu pekerjaan yang maklum, ila akhirih, wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahu a'lam. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. لمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا ما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.